Saya rasa dalam 10, mungkin 1 pun belum tentu orang yang boleh tolerate dengan rasa apple cider yang agak tajam. Macam mana saya boleh mula buat produk ni? Masa saya bekerja di farmasi dulu, di retail farmasi banyak customer saya datang, saya nak kuruskan badan. Okey, saya nak, ada tak jual apple cider? Ada. Saya cakap, okey, kita bagi apple cider. So, mostly apple cider kat luar sana tu, dia dalam bentuk liquid, betul tak? Dalam bentuk air lah. Okey, so saya antara orang ni jugalah yang saya beli apple cider, makan sekali, lepas tu tak sanggup dah dengan rasa apple cider tu. End up dia duduk dalam fridge kat rumah. So, saya rasa mesti ramai kat luar sana juga yang sama macam saya. Beli apple cider, bercita-cita nak makan apple cider supaya dapat turunkan berat badan, dapat kurangkan selera makan. Tapi end up benda tu duduk dalam fridge, lama-lama akhirnya you buang. Sebab apa? Rasa dia memang susah orang nak tolerate. Tak ramai. Saya rasa dalam 10, mungkin 1 pun belum tentu orang yang boleh tolerate dengan rasa apple cider yang agak tajam, yang agak harsh, dan juga especially dia boleh menyebabkan gastrik pada perut kan, sebab dia very acidic. So, saya fikir macam mana nak beli satu benda yang penting. Dia ni sangat bagus, khasiat dia banyak. Dia boleh bantu untuk regulate kita punya sugar, boleh bantu untuk reduce kolesterol, bantu sekat selera makan. So, saya jumpa apple cider dalam bentuk powder. So, bila kita cuba dia punya raw mat tu, macam rasa dia sangat sedap tanpa ada side effect menyebabkan gastrik pada perut. Dan yang paling penting, saya sebagai pharmacist, saya ingin pastikan orang, customer, saya punya patient boleh makan benda tu dan dia look forward every time dia nak makan. So, dia tak rasa macam makan ubat. Dia tak rasa macam kena paksa makan. Instead, dia akan rasa, oh, this is something yang I boleh minum every day. Rasa dia sedap. Saya boleh share dengan the whole family. Dan benda ni, saya boleh minum sebagai minuman harian. Jadi, dari situ sebenarnya bermula macam mana ciptanya produk apple cider yang daripada Nabah White ni lah.